Ni nasi lemak dengan kuih kari pap. Wah, terima kasih ya, Ros. Sama-sama. Diamlah. Kacau saja. Mau makan apa, Ros? Roti canai ada, roti telur, roti bakar, roti sari, roti tisu, Kita roti... orang nak minum je. Minum? Teh tarik ada, teh ais, kopi kurang manis, kopi ais. Kita orang nak susu segar. Akak air kosong. Betul-betul. Okey. Ros, ini nasi lemak ada tukar resepi kah? Hah? Tak ada? Kenapa, Uncle? Semua orang makan, ada kata lagi sedap. Banyak laku. Ada tambah barang baru kah? Tak adalah. Aduh, barang baru tu kita orang lah yang tolong bungkus. Sebab tu lagi sedap. Betul-betul. Eleh. Tolong bungkus je. Tak ada kena-mengena pun. Ini dua budak kecil main-main juga. Kecil-kecil main lah. Lagu ni. Akak suka. Uncle, kuatkan radio tu. Oh, cintaku yang terpendam. Selama ini ku kirimkan salam. Mana semua orang? Ayo, Ros. Semua orang sudah lari. Jangan nyanyi lagi. Rugi, Uncle. Ayo. Oh, cintaku yang terpendam. Selama ini Bising ku kau, kirimkan Ros. salam. Sekian namaku hebat. Apa ni? Ros, Ya, Pak. lagu apa yang kau dengar tu? Lagu baru ni. Sedap. Suara dia merdu. Sedap dia nyanyi. Bukan macam kau nyanyi, sumbang. Amboi. Seronok ya. Gelakkan orang. Mari sini. Ish, jangan main kat sini. Banyak jarum. Baik, Opa. Siapa penyanyi tu? Cik Bidadari. Dia penyanyi baru yang sedang meningkat naik. Lagu dia ni sedang hangat di pasaran. Hari-hari keluar radio. Mesti dia ramai peminat kan? Dasar bukan kita orang lah. Kena pilihan. Ya, kita orang baru ni tahu pasal Cik Bidadari. Upen! Ipen! Hai. Ha, Ihsan. Ada apa? Nah, nanti ada konsert Amal. Jangan tak pergi tengok. Kakak Ihsan pun ada buat persembahan. Ya? Mana satu kakak Ihsan? Yang ni. Okeylah, Ihsan pergi dulu. Ada kerja. Hah? Biar betul. Kenapa, Kak? Ini kakak Ihsan. Dan inilah Cik Bidadari. Susanti kata dia pergi terus ke Padang. Jadi, kita tunggu siapa lagi? Minta maaf. Lambat. Apa itu? Konsert Amal Cik Bidadari bersama... Mana Cik Bidadari? Jangan. Nah, ambil ni. Wah, Abang Is banyak suka sama ini Cik Bidadari. Abang Is kenal kah? Mestilah kenal. Dia peminat nombor 1 Cik Bidadari. Siapa Cik Bidadari ni? Kakak Ehsan. Kakak Ihsan? Ya, abang dah lama kenal dia. Masa belajar sama-sama di bandar. Dia cantik dan pandai menyanyi. Suara dia sedap.
Rose, apa yang bau hanyut ni, Rose? Hah? Alamak! Tak tahu. Opa, ayam yang hangit. Bisinglah! Rose. Berkhayal apalah tu? Pasal Kakak Ihsan lah. Akak kenal Kakak Ihsan? Kenal lah. Tapi dah lama tak jumpa. Sebab dia sekolah di bandar. Jadi tak berapa nak ingat. Tapi Opa ingat, dia memang suka menyanyi. Betul tu. Dia suka nyanyi kat majlis kahwin orang kampung. Yang Opa tahu, nama dia Badaria. Orang kampung panggil dia Badar. Jadi, betul ke Cik Bidadari tu Kakak Ihsan? Tak pasti. Seingat akak, Kakak Ihsan tembam. Macam Ihsan? Dan suara dia pun tak semerdu dan tak sesedap suara Cik Bidadari. Kak Is cakap lain. Abang Is cakap lain. Macam mana tu? Tak apa. Kakak Ihsan balik sini besok. Jadi, besok kita pergi rumah Ihsan, tengok sendiri. Baik, besok jumpa kat rumah kita orang. Kita pergi sama-sama. Mak El, datang rumah saya dulu. Siap. Hai, Upin, Ipin. Hai. Korang tak bawa apa-apa hadiah ke? Ma bawa apa? Aku tahu. Kita bawa makanan. Beli ayam goreng aku RM2. 2-3 jari sakit. Bagi hadiah tak perlu duit. Hadiah apa yang tak perlu duit? Apa dia? Tak ada. Mana pergi gunting ni? Akak, kita orang keluar dengan kawan-kawan. Yelah. Bunga-bungaku yang cantik. Siapa punya kerja ni? Upin! Ipin! Siapa punya kerja ni? Upin! Ipin! Kau ada dengar suara macam suara akak? Tak ada? Kita ambil bunga ni. Kak Ros tak marah ke? Tak terfikir pula tadi. 1, 2, Ihsan! Ihsan! Ya? Nak cari siapa? Korang datang ramai-ramai ni. Kenapa? Inilah Kakak Ihsan. Cik Bidadari. Korang tak kenal kan? Sekarang sudah kenal. Cik Bidadari sangat cantik. Saya suka. Nah, bunga. Oh, terima kasih. Fizi, kau buat apa kat sini? Nak jumpa Cik Bidadari. Dah lama sangat tak jumpa kan? Ya, akak balik ni pun sebab nak bantu Daddy kumpul dana. Fizi, kau tahu ke Cik Bidadari ni Kakak Ihsan? Mestilah. Ihsan kan sepupu aku. Kak Bidadari pun sepupu aku jugalah. Jangan cemburu. Tak cemburu. Hanya susah nak percaya. Saya pun tak percaya. Aku faham. Kak Bidadari tak sama langsung dengan Ihsan. Ihsan macam ni. Kak Bidadari, macam ni. Ihsan! Mari masuk. Mari. Nyanyi satu lagu boleh? Nanti. Bablas! Assalamualaikum. Keluar korang. Siapa ni?
Lama tak jumpa. Ros, kau tak berubah dari dulu. Sama je sekarang. Tapi kau lagi cantik. Ya ke? Ya. Assalamualaikum. Is. Lama ni tak jumpa. Nasib baik kau ingat. Kau apa khabar? Baik? Baik. Kau sihat? Sihat? Cantik motor? Macam kau. Ish, ada-ada je. Betul lah apa aku cakap. Kau pun, Is. Apa kurangnya? Moga semangat sayangkan kampung dan kerjasama sesama kita berterusan untuk kesejahteraan semua. Tanpa membuang masa, saya menjemput penyanyi tersohor dari kampung kita, Cik Bidadari. Dahlah Ros, giliran orang lain pula. Mana? Tak ada orang dah. Akulah. Takkan tak nampak. Sibuk je. Menyampah. Ros, tolong tangkapkan gambar kita orang. Tak nak. Ihsan, kalau Ros, tunggu. Kalau kau Intan Payung, kakak kau pula apa? Mestilah Bidadari. Sebab tu nama pentas dia Cik Bidadari. Mengigau ke?
Upin bertuncit satu, Ipin botak kepala. Upin berbaju kuning, Ipin berbaju biru. Upin lahir dahulu. Lambat 5 minit je. Tapi yang pasti, kami suka ayam goreng. Nyam-nyam. Kenapa? Tak siap lagi. Nanti lapar. Nak siap lah ni. Cepat. Lepas tu makan. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, terus mandi. Pakai baju, kemas rapi, senyum saja, senang hati. Jom makan! Ini Kak Ros, kakak yang garang. Walaupun garang, tapi penyayang. Yang kami sayang, mukanya cantik, hatinya baik, menjaga kami siang dan malam. Betul-betul. Memang benar apa yang dikata. Senyuman Ros manis bagaikan gula. Hebat memasak pelbagai juara. Sekali makan pasti korang nak tambah. Jangan makan dulu. Pergi panggil Opah. Opah kat mana? Di kebun. Opah, tuang kau cucu sayang. Inilah Opah yang kami sayang. Sentiasa senyum hati senang. Tutur katanya lemah lembut dan penuh nasihat. Opah, jom makan. Iyalah. Tolong angkat ni. Ayo Opah. Wah, banyaknya sayur. Betul-betul. Berbakti pada tanah. Inilah hasilnya. Berbakti pada orang tua. Selamat dunia akhirat. Buat baik dengan orang tua. Selamat dunia akhirat. Sayangi orang tua kita. Hormat dan sayangi mereka. Upin, Ipin, lupalah tu. Lupa apa? Basuh tangan. Oh. Cuci tangan sebelum makan. Jadikan ia satu amalan. Bersih tangan elak kuman supaya sihat tubuh badan. Ayam goreng kegemaran Ipin. Sedapnya. Ayam goreng. Ayam goreng. Kegemaran Ipin. Ayam goreng. Ayam goreng. Kegemaran Ipin. Tak tunggu pun. Lambat. Mana peha? Dah habis. Ros, Yelah. nah. Dah, cepat makan. Nanti lambat ke sekolah. Jangan laju sangat. Angkat kayu cepat sikit. Tak sabar nak jumpa kawan. Lagi sikit. Basikal, basikal, basikal baruku. Ku kayu dan kayu ke sana ke sini. Basikal, basikal.
Elah. Kecoh lah korang. Tengok sini. Dahsyat aku, Mail. Tapi Ehsan boleh buat lagi dahsyat. Tunjukkan, Ehsan. Tak nak. Tak pandai. Misi nombor 1. Oh, Intan payung. Intan payung. Ish, kau ni. Lagi pula hebat. Berpantun selokan. 2, 3 kuda berlari. Mau makan apa ini hari? Mimi dan Susanti sentiasa bersama. Diska. Ini Main, usahawan kecil. Rajin berniaga, pandai mengira. RM2. Inilah dia Tadika Mesra. Tadika Upin Ipin dan kawan-kawan. Kami belajar dan bergembira, mencari ilmu untuk masa depan. Inilah dia Tadika Mesra. Inilah dia Tadika Mesra. Ihsan, ketua kelas kami, penuh dedikasi. Mulakan kelas dengan Bangun. Selamat pagi, cikgu. selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Ucap selamat pagi, ungkap mudah ingati, tindakan rutin dilafasi, elok budi pekerti. Ucap selamat pagi, ungkap selamat pagi. Salinglah hormat, menghormati, belajar diberkati. Janganlah ragu, jangan segan, jadikanlah amalan. Murid-murid, hari ni cikgu nak kamu lukis orang yang kamu sayang. Boleh? Boleh, cikgu. La 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 la. Cikgu melatih cikgu kami, disayangi dan dihormati, mengajar dengan penuh dedikasi. Jasamu akan kami ingati. La 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 la. Terima kasih, cikgu. Kami ingin kawan-kawan sekampung mengenal harmoninya kehidupan dan persahabatan. Teman untuk kita pastikan mudah. Masak mainkan. Layang-layang. Layang-layang siapa paling tinggi, dia menang. Jom! Oh, saya punya tinggi. Allah. Jom main guli. Jom! Dengan aku pasti kena sasaran. Pilih-pilih di balik. Kalau kena, cepat lari. Cepat lari, selamatkan diri. Jika ditangkap, kalah nanti. Dan sini. Sini. Mari ke sini. Kita main tarik Upin. Bantuin dong. Yelah. Entahlah, Izan. Aku penat. Jalan sendiri. Alah. Yeay, menang. Yeay. Oi, balik. Nak hujan.
Balik dulu. Bye. Jumpa lagi kawan-kawan. Atuk, nak naik motor? Yo. Jalan-jalan siar-siar di kampung udara segar tu. Setengah hati makan angin naik motor-motor yang dibawa atuk. Baik hati atuk. Tok dalang kami sayangi, jaga kami begitu sayang. Selalu bawa kami pulang, tumpang motor atuk. Vroom, vroom, zoom, zoom, zoom. Motor dipacu laju. Vroom, vroom, zoom, zoom, zoom. Maju sampai tempat dituju. Vroom, vroom, zoom, zoom. Maju sampai tempat dituju. Upin. Korang tunggu kejap. Atuk nak beli barang. Bunyi gitar irama syahdu, wajahmu yang cantik sungguh ayu, membikin hati tidak menentu. Semakin hari semakin rindu, semakin hari semakin rindu. Rindu kat siapa tu? Tak ada siapa lah. Nyanyi suka-suka je. Oi, Is. Nak bayar ni. Baik, Atuk. Saya datang. Maaf ya, Tok. Ayo, Alang. Sudah lama tak datang. Duduk. Mau makan apa? Nak makan apa Macam-macam yang ada. Semua sedap belaka. Warungmu tu namanya tak ada bandingannya. Harga pun garanti murah. Roti canai, roti pisang, roti sari, roti telur, roti bawang, roti nan semua ada. Teh tarik ada, teh ais ada, teh ais, kopi o, sirap limau, sirap bandung, balik ais, teh limau, susu kambing, air buah, air bisini, cendol, air kosong, teh. Semua ada. Kita orang nak ais kupai. Atuk bayar. Amboi senangnya hati, kita bayar itu ini. Butuh? Kira macam biasa. Okey. Masuk buku 35. Hei, dia terliwati dah dan kerugian. Alamak. Dah kenapa? Sejuk. Tak beku. Bertuah punya ayam. Elak lagi. Atuk, tayar pancit. Lah, kena baku. Atuk, dah hujan. Macam mana ni? Sempat ke sampai rumah? Kita berteduh bawah pokok tu. Besar sekali, seram sungguh pakai diperhati. Atuk, lekaslah baiki. Mari kita pergi dari sini.
Amboi, seronoknya. Mestilah. Di kampung Burarung tu semuanya seronok.